Hai semua. Hari ini saya nak buat sarapan pagi pek ngah atau juga dikenali sebagai nama lain iaitu lempeng kelapa. Lempeng kelapa ni boleh dimakan dengan sambal sardin, bilis atau makan saja. Yang ini yang manis untuk makan saja. Okey, jom kita mula. First step, masukkan 1/2 cawan kelapa parut, suku cawan gula, setengah sudu kecil garam dan 1 cawan tepung gandum. Gaulkan kesemuanya sehingga rata, kemudian bolehlah kita ketepikan. Next step, sukat setengah cawan santan. Yang saya guna ni santan kotak. Kemudian kita tuang masuk ke dalam adunan dan seterusnya kita tambahkan 1 cawan air. Gaulkan rata, kemudian bolehlah kita ketepikan. Sekarang bolehlah kita mula memasak. Panaskan kuali, oleskan minyak, kemudian kita ambil 1 sendok batter tadi dan kita tuangkan ke dalam kuali non-stick. Dengan menggunakan bahagian belakang sendok, kita ratakan lempeng ini supaya ia menjadi sedikit nipis. Okey, dan sekarang kita kena tunggu dia sehingga ia masak. Okey, bagaimana kita tahu lempeng ni dah masak? Okey, dia ada 2 tanda. 1, permukaan lempeng akan menjadi sedikit kering, kemudian akan muncul bubble-bubble di atas permukaan lempeng tu. So, ini maksudnya kita tahu dia dah masak. So, sekarang kita boleh flip untuk masak bahagian bawah pula. Kita flip sekali lagi lempeng ni. So, dah ada tanda garing tu, maksudnya lempeng ni dah siap dan boleh dihidangkan. Tengok, lembut sangat kejadian dia tu. Sedap. Yang ini untuk makan saja. Kalau nak makan cicah dengan sambal ataupun kari, so gula tu boleh di-skipkan. Saya harap anda akan cuba. Bye. Jumpa lagi.